Persoalan pokok yang tidak pernah terjawab, mengapa penjara kita sesak? Seorang pemerhati tampil menegaskan isu penjara sesak ini timbul dipercayai berpunca kerana kerajaan tidak mempunyai plan induk atau master plan jangka panjang yang berkali-kali dilaporkan Berita 757 sebelum ini. Dakwa pemerhati kali terakhir pelan menyeluruh dibuat sekitar 70-an dengan perbandingan populasi kira-kira 18 juta penduduk yang akhirnya membawa kepada masalah kronik termasuk kapasiti penjara yang tidak selari dengan pertambahan populasi dan kes jenayah. Tegas pemerhati, sepatutnya kerajaan sudah siap siaga dengan plan induk bagi populasi 50 atau 60 juta penduduk dari sekarang sekaligus menangani isu kapasiti penjara. Memetik laporan FMT, beberapa peguam berpandangan kerajaan digesa untuk mengkaji semula peruntukan undang-undang yang menghalang mahkamah daripada menawarkan jaminan kepada tertuduh bagi mengurangkan masalah kesesakan penjara. Mereka berkata mahkamah juga wajar menggunakan budi bicara secara berhemah untuk membenarkan jaminan bagi kesalahan tidak boleh dijamin atau non-bailable, termasuk apabila tertuduh tidak diwakili peguam. Ini termasuk kenyataan peguam yang juga bekas Presiden Majlis Peguam Salim Bashir, yang mana ketika ini mahkamah mempunyai kuasa untuk memberi pelepasan sementara kepada tertuduh yang berdepan pertuduhan seperti membunuh, merogol atau rompakan bersenjata, kesalahan yang dikategorikan sebagai non-bailable di bawah kanun prosedur jenayah. Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan perlu meneliti pindaan undang-undang bagi membolehkan hakim, khususnya di mahkamah rendah, mempertimbangkan pemberian jaminan dalam kes seperti pengedaran dadah, penculikan, pemilikan senjata api serta kes di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Mengulas lanjut, pemerhati mendakwa mahkamah seringkali menetapkan jumlah jaminan terlalu tinggi, sedangkan sebagai hakim yang berwibawa perlu menggunakan budi bicara lebih hukuman lebih bersifat lenient dan realistik. Ini kerana dakwanya prinsip jaminan bukan untuk menghukum sebelum bicara, tetapi lebih kepada memastikan kehadiran tertuduh ke mahkamah. Kerana beliau percaya jumlah jaminan setinggi langit pun jika tertuduh lari atau tidak hadir, ia tetap boleh berlaku. Justru pemerhati mencadangkan Badan Kehakiman supaya mewujudkan kaedah mudah untuk menilai kemampuan tertuduh membayar jaminan dengan syarat ketat penjamin-penjamin supaya mereka tidak dipenjarakan hanya kerana miskin. Beliau juga senada dengan cadangan Salim bahawa beberapa kesalahan dikategori sebagai tidak boleh dijamin wajar dipertimbang semula kepada bailable dengan mencontohi model dilaksana di Amerika Syarikat. Pendekatan ini boleh diterapkan supaya tertuduh dibenar bebas sementara menunggu proses mahkamah sekaligus dapat mengurangkan kesesakan manusia dalam penjara.